Saya ada akikah anak dan hanya buat jemputan rakan yang Islam. Tapi tiba hari kenduri ada rakan bukan Islam datang hadir. Apakah hukumnya? Ada kelonggaran cara agar boleh diadakan jemputan untuk bukan Islam dalam mazhab Syafi'i, hendaklah dihidangkan lain daripada daging yang ibadah kepada bukan Islam tadi. Dia panggil daging itu daging ibadah. Gulai itu gulai ibadah. Faham? Di binatang ada hayawan ibadah. Hayawan ibadah ni hayawan korban, hayawan akikah. Jadi bila kita sembelih korban jadi ibadah, sembelih nak jual pasal cabang jadi adat, boleh makan orang kafir. Kalau sudah jadi apabila sudah jadi ibadah tak boleh beri pada orang kafir. Jadi orang kafir datang kita buat sebagai tetamu istimewa. Kita hidangkan air macam biasa, letakkan makanan-makanan lain daripada ibadah tadi. Faham? Takkan dia nak ngamuk belum ni masuk orang meja.